Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Tahu tak aku nak buat video apa? Sebelum korang nak tahu, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Like, subscribe sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng. Aku akan buat video serius, korang nak tahu? Video unboxing hadiah birthday aku. Sebenarnya hari tu aku ada buat video aku beli hadiah birthday aku kan. So hari ni kita nak unboxing hadiah birthday aku. Tu aku ada post video. Dalam video tu aku cuma tunjuk aku beli hadiah. Aku tak tunjuk pun aku beli hadiah apa. Sekarang korang mesti pelik, hadiah apa aku beli? Aku tunjuk vlog tu. Vlog ke video apa, entah mini vlog ke betul kan. Sekejap sangat. Okay, korang tahu tak apa benda? Jadi kotak dia macam ni. Ni cuma beg dia tau, kosong, tak ada apa pun. Tulis dekat sini Vinci. Korang nampak kan? So kita buka kotak dia, sebab korang mesti tak sabar nak tengok. Aku cuma rakam aku beli hadiah je. Jadi yang korang apa, okay, korang, aku dah buka kotak dia. Ni korang nampak tak? Tada. Okay, so kita buka. Korang tahu dah ke kasut apa? Teka kasut apa? Sebab aku kata Vinci ni maksudnya kasut. Kedai Vinci kan kedai kasut. Tapi biasa slipper atau kasut. Kasut apa? Mestilah heels, kasut tinggi. Aduh. Tengok. Ni bentuk dia heels aku beli. Jenama Vinci, mahal korang. Harga dia berapa ringgit entah. Berapa? Aku tak ingat, tapi tak tahulah berapa ringgit ke berapa ratus, entahlah. Mungkin berapa ratus kot, tak silap aku. Dan tapak dia ni ada satu je tau, macam ni. Okay. Aku minat gila dengan Vinci. Aku teringin nak beli. Jadinya aku beli dah kan, sebab mak ayah aku bagi. So aku beli. Cantik tak korang? Dia ada glitter dekat sini, kalau korang tengok. Tada. Okay. And satu lagi sama je, dia ada 12. Cantik gila korang tengok ni. Vinci. Mana dia? Terbalik kot. Vinci. So tu cantik kan korang? Okay, aku beli size berapa ni? Oh, tak ada size lah sini. Bukan ada. Oh, 7. Okay, nah je kan, sauk je terus. Walaupun dia tinggi macam ni, walaupun dia satu tapak ni je. Sebab tak payah pun nak kena apa, nak kena ikat dulu ke, tak payah. Okay, senang je. Aku memang dah lama minat dengan Vinci ni, sebab aku memang tengah nak beli, tapi agak mahal. Jadi disebabkan birthday aku, mak ayah aku bagi beli, so aku pun belilah. Tengoklah korang, cantik kan? Korang suka tak Vinci? Aku suka, serius. Itu je aku beli, tak ada apa pun. Okay korang, aku cuma nak cakap satu benda sekejap. Aku ada buat video benda apa yang aku beli kan. Iaitu apa, benda hiasan yang aku beli. Hiasan birthday apa yang aku beli sebelum ni. Lepas tu aku tunjuk korang, korang dapat tahu dah lampu rupanya. Okay, tapi satu je ke hadiah aku beli korang? Itulah, korang kena tunggu. Nanti akan ada mungkin part seterusnya. Korang tunggu sahaja. Aku akan post lah part seterusnya. Kalau korang tengok ni baru untuk video unboxing hadiah aku. Tapi next video ada lagi unboxing hadiah birthday aku. Okay korang, sangat cantik design dia, aku minat. Tapi mahal. Memang mak ayah aku tak nak beli pun. Memang mak ayah aku kata macam brand daripada China je. Tapi China ke China entah kan. Tapi aku minat. So aku pun macam tak boleh, aku minat, so aku nak beli. Okay, tak apalah, sebab birthday jadi belilah kan. Sebab korang tengok kotak putih aku ada tunjuk dalam video. Tapi kotak putih tu apa benda aku beli sebenarnya? Heels aku beli. Sekejap korang, aku nak cuba pakai. Tengok, tinggi. Yes, akan nak tunjuk pula. Okay, aku nak tanya korang sekejap. Korang pernah tak beli kasut dekat Vinci? Mana tahu ada yang pernah. Kalau ada yang pernah tu, cuba. Kalau korang pernah beli kasut Vinci, cuba komen kat bawah.
Tak kisahlah kasut heels ke, slipper biasa ke, ataupun kasut macam kasut bertutup ke kan. Tak kisahlah mana-mana je. Tapi aku tengok kasut slipper dia pun dekat Vinci tu cantik jugalah. Walaupun mak ayah aku cakap biasa je, tapi bagi aku cantik. Sebenarnya tanya nak beli sebab tengok daripada TikTok tu macam nampak cantik, jadi tinggal nak beli. Lepas tu dah macam suka, jadi dapat beli tu macam okey lah, dapat beli. Aku suka. Tapi korang kena tahu lah harganya agak mahal. Tak lah, kalau aku ingat harga aku boleh bagi tahu. 400 ke? Oh, 1,100. Aku pun tak ingat. Korang beli mahal tak korang? Itu je korang. Okay, next video aku akan post lagi. Ada lagi hadiah semua. Ada lah kan korang. Tunggu nanti. Okay semua. Okay, sampai sini saja video baru aku. Thanks for watching. Kita jumpa pada hari seterusnya pula. Okay, korang tunggu tau video seterusnya. Bye.